day 1 puasa guys ya. Alhamdulillah aku bangun pada pukul 3 pagi. Dan seperti biasa nak settlekan ibadah ya pada bulan Ramadan. Dan ini boleh katakan pagi aku bangun nak sahur kan. Aku dalam keadaan yang agak, korang tahulah kan, tiba-tiba rekod video, nak buat video pasal day 1 pada bulan Ramadan. Wow, it's really hard. Dan sambil minum air Milo guys, minum untuk sahur lah kan. Kita nak isi perut, makan kurma ni tak, jangan risau. Sekarang baru 4 pagi, nak masuk pukul 5 pagi. Jadi jangan risau guys, masa lagi masa. Kita nak makan nasi, kita nak isi perut. Jadi aduh, macam-macam pula kena makan pula. Kita hanya makan nasi dengan air guys, okay. Kurma nanti kita akan makan, tapi kita nak settlekan nak makan dulu guys. Okay je, sikit-sikit makan, tak perlu nak makan banyak sangat. Bukannya ni makan banyak sangat. Jadi harap dapat isi perut. Jadilah ya, dengan ada air kita minum. Very nice, okay. Ini adalah day pertama kita sahur dan berpuasa. Ya guys ya, baru saja tadi selesai guys ya. Solat semua. Yap, puasa sudah pun mula. Dan jadi guys, ini adalah day 1 ya untuk bulan Ramadan, Bola God berpuasa. Dan harap korang semua boleh bergembira dengan konten Bola God. Yap, saya akan post untuk video ni setiap hari untuk korang menyaksikan setiap hari Bola God ni puasa ke tidak. Jadi saya nak buat benda ni sebab benda ni pun boleh katakan saya kena rekod. Saya nak korang semua tengok macam mana saya berpuasa ya bulan Ramadan, dan insya-Allah, dan ni pun konten yang saya akan buat. Jadi terima kasih semua yang mana support, dan harap kita mulakan Ramadan ni dengan baik, dengan lebih bagus, okey. Sekarang dah masuk pukul 9 pagi guys ya, untuk waktu sekarang ni guys ya. Kenapa aku tak tidur guys? Okey, kenapa aku tak tidur? Biasanya lepas subuh, lepas sahur kita tidur, makan, kita solat, tidur. Sebenarnya itu benda tu problem guys. Bila kau tidur, dia akan buatkan kau lagi rasa lapar. Jadi elakkan ya, lepas sahur, solat jangan tidur, okey. Jadi tidur tu akan buatkan kau rasa lagi lepas kau bangun, kau akan rasa penat, rasa nak tidur, rasa nak minum. Jadi elakkan benda tu. Yap, sekarang pukul 9 pagi right now. Jadi ada kerja sikit. Apa pun, wish you good luck untuk puasa. Alhamdulillah guys ya, sekarang dah pukul 11 guys ya. 11 memang kena time ni. Dan kena dengan lagu ni guys. Cuba tekan lagu ni apa? Lagu legend ni. Cuba tekan lagu ni apa? Nyanyilah Terasa bagai ditusuk sambil bisa menyenyak, entah bila akan terhenti. Lagu sedap lagu ni. Sedap lagu ni guys kan. Sambil kita puasa ni guys kan, memang betul-betul seronok guys ya. Dan walaupun nampak muka aku ni, korang tengok, ada ke rasa penat? Tak ada penat guys, tak ada penat. Kita puasa ni kita kena gembira, happy. Dan yelah, time ni pun time boleh katakan kita ada masa, kita layan lah apa yang kita buat ya. Jadi ibadah kena buat, okay? Ingat tu. Aku baru balik daripada kerja. Memang betul-betul penat. Dan tidur sekejap petang. It's really tired bro. But puasa, man, kita berpuasa dan tidur sekejap je, okay. Alhamdulillah guys, tadi baru saja selesai kita berbuka puasa. And dah habis dah day yang pertama kita berpuasa. So guys, saya bawa lepas mandi. Macam biasa, memang kita penat lah. Kalau kau tengok muka aku,
Tadi aku tidur sekejap je. Tidur sekejap, lepas tu aku bangun. Dia masa nak buka puasa tu lah, tidur sekejap je kan. Tak ada tidur lama-lama sangat. Dan ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar macam biasa. Penat dan banyak memberikan cabaran sebab masa first day puasa ni aku tak bersedia sangat. Aku just buat donor je kan. Tapi aku kurang minum air lah kan. Sampai kepala aku pening, migraine betul. Yalah, lepas minum air tu dah okey lah kan. Jadi alhamdulillah lah, day yang pertama untuk bulan Ramadan. Dan insyaAllah kita teruskan day yang kedua. Hopefully day yang kedua akan jadi yang gembira untuk korang semua. Dan preparation yang bagus. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, day yang kedua